Pernah tak anda tengok sesuatu, mungkin sebuah lukisan, susun atur perabot atau pemandangan dan anda rasa, wow, cantiknya. Semuanya nampak kena, sedap je mata memandang. Sebenarnya ada satu ramuan rahsia di sebalik semua tu. Hari ini kita akan bongkar kuasa harmoni. Cuba fikirkan sekejap, sebuah bilik yang tersusun kemas, landscape alam yang mendamaikan jiwa atau poster filem yang nampak perfect. Kenapa benda-benda ni bagi kita satu rasa puas hati bila tengok? Kenapa ada gubahan yang nampak betul-betul ngam dan menyenangkan? Sebenarnya, jawapan dia mudah je, tapi sangat mendalam. Semuanya terletak pada satu perkataan ni, harmoni. Inilah prinsip yang jadi tulang belakang kepada hampir semua rekaan yang nampak hebat. Jom kita fahamkan kenapa. Okey, jadi bila kita sebut harmoni dalam dunia rekaan ni, apa sebenarnya yang kita maksudkan? Jom kita bedah siasat konsep teras dia. Senang cerita macam ni, fikirkan harmoni itu sebagai penyatuan. Ia adalah proses kita susun elemen-elemen yang lebih kurang sama, macam warna, bentuk atau garisan, dalam satu gubahan yang teratur dan kemas. Hasilnya, sesuatu yang terasa lengkap dan, yang paling penting, sedap mata memandang. Dan kesan dia bukan setakat pada mata tau. Harmoni ni sebenarnya bagi kesan pada emosi kita. Bila kita tengok sesuatu yang harmoni, secara automatik kita akan rasa lebih tenang, selesa dan kita boleh nampak keindahan dia. Inilah yang kita panggil nilai estetik yang tinggi. Cuba tengok beza yang ketara ni. Sebelah sini, tanpa harmoni, wujud percanggahan. Visual dia rasa serabut, bercelaru, macam elemen-elemen tu tengah bergaduh. Tapi, bila ada harmoni, kita dapat kesatuan. Semuanya nampak padu, teratur dan lengkap. Inilah kuasa harmoni yang sebenar. Dan jangan ingat, harmoni ni cuma ada dalam buku teks seni. Sebenarnya, ia ada di mana-mana je di sekeliling kita. Kalau kita tahu kat mana nak cari. Jom kita tengok beberapa contoh. Secara amnya, harmoni ni wujud dalam 3 dunia utama. Pertama, dalam alam semula jadi. Kedua, dalam objek-objek buatan manusia. Dan yang ketiga, dah tentulah dalam karya seni. Setiap satu ni ada cara unik dia tonjolkan prinsip harmoni. Contohnya, cuba tengok sehelai daun betul-betul. Nampak tak urat-urat dia yang berulang-ulang? Itulah contoh harmoni yang sempurna. Sama juga macam waktu matahari terbenam. Peralihan warna dari oren ke ungu tu kan lembut dan sekata? Itu pun harmoni. Menenangkan kan? Dalam hidup kita seharian pun banyak. Contohnya, set meja makan dengan kerusi yang sepadan dari segi warna dan bentuk. Itu harmoni. Atau tengoklah tanglung tradisional. Motif-motif yang diulang pada tanglung tu mewujudkan satu rekaan yang seimbang dan cantik. Kalau bab ni, artis memang pakar. Dalam karya seni, kita boleh nampak macam mana elemen berbeza, macam ikan, air dan daun teratai dalam gambar ni disatukan untuk wujudkan rasa pergerakan dan keseimbangan. Prinsip yang sama juga diguna pakai dalam seni sulaman, di mana gabungan benang dan corak menghasilkan karya yang sangat menawan. Okey, kita dah tahu apa itu harmoni dan kat mana nak cari. Tapi soalan yang lebih besar ialah kenapa ia penting sangat? Kenapa para pereka sanggup bersusah payah nak cipta harmoni ni? Apa sebenarnya fungsi dia? Sebenarnya, harmoni ni ada beberapa fungsi utama. Dia bukan setakat nak bagi benda nampak cantik je, tapi tujuan dia juga adalah untuk bagi kita rasa tenang, untuk wujudkan keseimbangan visual dan secara keseluruhannya untuk tambah nilai estetik yang lebih mendalam pada sesebuah rekaan. Ayat ni merumuskan segalanya dengan baik. Matlamat akhir harmoni adalah untuk bagi pengalaman yang positif kepada orang yang melihat. Ia bukan sahaja pasal kecantikan, tapi pasal mencipta sesuatu yang rasa kena, selesa dan seimbang. Dan berita baiknya, harmoni ni bukan magic. Sesiapa pun boleh cipta harmoni kalau tahu teknik dia. Anggap je apa yang kita akan bincangkan ni macam toolbox atau kit peralatan rekaan anda. Ada 4 teknik utama yang anda boleh guna. Pertama, pengulangan. Senang je, guna motif atau warna yang sama berulang kali untuk cipta satu rentak. Kedua, keseimbangan. Pastikan gubahan anda tak nampak berat sebelah. Ketiga, arah. Cuba buat semua elemen nampak macam bergerak ke satu arah atau tumpuan yang sama. Dan akhir sekali, warna. Pilih palet warna yang konsisten dan sepadan. Kalau anda kuasai 4 benda ni, anda dah on the right track. Dan jangan lupa, toolbox ni sangat fleksibel. Tak kisahlah sama ada anda tengah melukis atas kertas 2 dimensi atau mereka bentuk sebuah arca 3 dimensi, prinsip-prinsip yang sama, pengulangan, keseimbangan, arah dan warna tetap boleh diguna pakai. Dengan semua pengetahuan ni, anda sekarang boleh mula melihat dunia dengan satu cara yang baru. Anda akan mula perasan keindahan-keindahan tersembunyi dalam benda yang mungkin sebelum ni anda tak perasan pun.
Kalau ada satu je perkara yang anda perlu ingat dari kupasan kita hari ini, inilah dia. Harmoni adalah tentang kesatuan. Ia adalah tentang gabungkan pelbagai elemen supaya ia berfungsi sebagai satu unit yang padu dan lengkap. Petikan ini kuatkan lagi idea tu. Tanpa harmoni, memang mustahil nak capai kesatuan. Dan tanpa kesatuan, sesebuah karya tu akan rasa berterabur dan tak siap. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Dengan ilmu baru tentang harmoni ni, cuba lihat sekeliling anda dengan lebih teliti. Mungkin pada corak kain baju anda, susunan aplikasi dalam telefon, atau dekat taman bunga. Saya nak tahu, di mana anda akan jumpa harmoni lepas ni?